Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Desarah binti Rohaizan, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Sarjana Indah yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 4015. Hobi saya ialah bersukan dan membaca buku. Apabila dewasa nanti, saya bercita-cita menjadi seorang peguam. Setiap yang disangkakan jalan mati boleh jadi pondok istirahat sebelum lompat lebih tinggi. Itulah kata-kata nukilan penulis sebuah novel yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Novel yang berjaya menarik minat saya ialah karya Tamim Abdullah, terbitan Iman Publication Sdn Bhd, di mana cetakan pertamanya ialah Mei 2023. Novel ini mengandungi 255 muka surat yang berjudul Penulis Arkitek Jalanan. Harga novel ini ialah RM32 bagi Semenanjung Malaysia dan RM35 bagi Sabah dan Sarawak. Saya amat meminati buku ini kerana penulisannya yang mudah dibaca, gabungan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, gaya penulisannya yang realistik dan penuh emosi membuatkan pembaca dapat merasai sendiri jalan cerita utama novel ini. Di samping itu, penulis turut menyelitkan unsur humor yang membuatkan saya ketawa sendiri ketika membacanya. Malah yang amat saya kagumi ialah novel ini merupakan pengalaman hidup penulis sendiri yang diadui sebagai pedap rasa penulisannya. Apa yang menjadikan novel ini unik ialah ia bukan sekadar cerita tentang akademik, malah kisah kehidupan, prinsip dan nilai kemanusiaan yang perlu dihayati dalam setiap kejayaan yang dicapai. Mari saya bawa rakan-rakan semua memasuki imajinasi di dalam novel ini. Melihat kepada luaran kulit ini, pada mulanya saya membayangkan novel ini merupakan sebuah karya santai yang berbentuk hiburan. Siapa sangka rupa-rupanya novel ini sebuah ketabahan, jatuh bangun seorang insan yang baru mengenal sebuah kehidupan. Mengisahkan perjalanan Iskandar yang mengalami kekecewaan dan terus melupakan impiannya untuk menjadi seorang penulis. Tumpuannya ketika belajar hanya di dalam bidang seni bina. Beliau seorang yang berjaya di luar negara, tetapi demi kecintaannya kepada tanah air, beliau mengambil keputusan besar dengan pulang ke tanah air tercinta. Perjalanannya yang penuh pancaroba tidak semudah yang disangka. Dengan bermula dari kosong, Iskandar nekat mencuba tanpa menyerah kalah. Hidup Iskandar semakin tersempit dengan ujian demi ujian sehingga dia terpaksa berhutang besar. Saya juga sangat terinspirasi dengan watak Iskandar yang kuat semangat, suka membantu orang lain, tidak mudah putus asa, mempunyai jati diri dan tidak berdendam. Watak sampingan termasuk rakan-rakan dan pensyarah yang memainkan peranan penting dalam membentuk pemikirannya sepanjang perjalanan menjadi seorang arkitek. Motivasi dan kata-kata semangat daripada kakak dan sahabatnya menjadikannya semakin kuat untuk berjuang semula yang akhirnya mencapai kejayaan, serta orang yang dikenali dengan nama penanya bin Abdullah dan juga kerjayanya. Daripada kegagalan menjadi pembangkit semangat untuknya bangkit menungkah arus. Arkitek Jalanan ialah sebuah buku yang penuh inspirasi, bukan sahaja untuk mereka yang bercita-cita menjadi arkitek, tetapi juga untuk sesiapa sahaja yang ingin memahami makna kecekalan, pengorbanan dan kejayaan. Buku ini sesuai untuk pembaca yang gemarkan kisah realistik yang memberi motivasi untuk terus berusaha dalam kehidupan. Secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan novel ini. Plot cerita tentang ketabahan hidup Iskandar,
membuatkan saya begitu teruja untuk mengakhiri pembacaan. Banyak pengajaran yang boleh saya terapkan dalam diri saya. Setelah selesai membaca buku, saya amat terinspirasi dengan semangat Iskandar yang sangat mengekalkan dan tidak mudah putus asa. Akhir sekali, saya ingin katakan novel ini sangat menarik dan menyarankan rakan-rakan semua untuk membacanya. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.